Selamat datang semua. Hari ni kita akan bongkar satu rahsia besar dalam ekonomi. Satu kuasa yang tak nampak tapi dialah yang tentukan harga untuk semua benda yang kita beli setiap hari. Anda pernah tak berhenti sekejap dan fikir, siapa yang letak harga kopi ni? Kenapa tiket konsert tu mahal sangat? Adakah ia diletak secara rawak je? Sebenarnya, tak. Jawapannya ada pada satu tarian yang sangat menarik antara dua kuasa ekonomi. Jom kita fahamkan. Okey, ini dia pelan perjalanan kita. Mula-mula, kita kenal dulu kuasa-kuasa penentu ni. Lepas tu, kita akan tengok dari sudut pembeli, kemudian dari sudut penjual. Seterusnya, kita akan saksikan apa jadi bila mereka bertemu dan akhir sekali macam mana pasaran ni sentiasa berubah-ubah. Baiklah, jom kita mulakan. Untuk bahagian pertama ni, kita akan kenal pasti dua watak utama yang menggerakkan setiap pasaran, permintaan dan juga penawaran. Inilah dia prinsip paling asas. Harga tu bukan ditetapkan oleh seorang CEO dalam bilik mesyuarat tau. Sebaliknya, ia adalah hasil daripada satu proses tarik tali yang tak henti-henti antara apa yang pembeli nak dan apa yang penjual sanggup tawarkan. Sekarang, jom kita fokus pada kuasa yang pertama. Kita mulakan dari perspektif kita sendirilah sebagai pembeli. Jadi, apa sebenarnya permintaan ni? Ia bukan setakat, saya nak benda tu. Fikir macam ni, anda mungkin nak sangat sebuah kereta sport, tapi permintaan tu hanya wujud kalau anda juga mampu untuk bayar. Jadi, ia adalah gabungan antara keinginan dan kemampuan pada satu-satu harga. Inilah dia hukum permintaan. Dan sebenarnya, ia sangat logik dan kita semua dah tahu pun, fikirkan je pasal jualan murah. Bila harga jatuh, kita mesti cenderung nak beli lebih banyak kan? Dan bila harga naik, kita pun fikir 2-3 kali. Betul tak? Okey, jom kita tengok macam mana benda ni berfungsi dengan nombor. Jadual ni nampak macam rumit sikit tapi idea dia simple je. Bayangkan harga baju turun dari RM50 ke RM10. Semestinya lebih ramai orang sanggup beli. Kuantiti yang orang nak beli pun meningkat dari 1 helai ke 5 helai. Inilah dia hukum permintaan dalam tindakan. Dan kalau kita ambil data tadi dan letak atas graf, kita akan dapat apa yang dipanggil keluk permintaan. Tak perlu risau pasal semua paksi tu. Benda paling penting untuk anda nampak ialah macam mana garisan tu mencerun ke bawah. Ini bukti visual yang menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan kuantiti. Tapi, bukan harga je yang penting tau. Banyak lagi faktor lain. Contohnya, tiba-tiba kopi dalgona jadi trend dekat media sosial. Itu cita rasa. Permintaan untuk bahan-bahannya terus melambung. Atau, kalau anda dapat naik gaji, pendapatan anda meningkat, mungkin anda akan mula beli jenama yang lebih mahal. Faktor-faktor ni semua boleh ubah keseluruhan cerita. Okey, kita dah faham sisi pembeli. Sekarang, jom kita pusingkan shilling dan tengok dari perspektif orang yang menjual pula. Macam mana pula cara mereka berfikir? Sama macam permintaan, penawaran pun ada dua elemen penting, kesanggupan dan kemampuan. Tapi kali ni, ia adalah kesanggupan dan kemampuan si pengeluar untuk hasilkan dan jual produk mereka pada satu-satu harga. Dan kat sinilah ceritanya jadi menarik. Hukum penawaran ni betul-betul terbalik daripada permintaan. Bagi penjual, harga yang lebih tinggi tu macam lampu hijau. Ia bagi insentif untuk mereka hasilkan dan jual lebih banyak sebab potensi keuntungan pun lagi besar. Jom kita tengok data penawaran pula. Sekali lagi, jangan pening dengan nombor dalam jadual. Konsep dia senang je. Kalau harga jagung naik dari RM1 ke RM5, mestilah petani lagi bersemangat nak tanam dan jual lebih banyak kan? Kuantiti yang ditawarkan pun meningkat. Lagi tinggi harga, lagi besar ganjaran. Logik kan? Secara visualnya pula, inilah rupa keluk penawaran. Perasan tak macam mana ia mendaki bukit? Mencerun ke atas. Ini menunjukkan hubungan yang terus. Makin tinggi harga, makin banyaklah barang yang penjual nak tawarkan di pasaran. Okey, sekarang masuk bahagian yang paling best. Apa yang jadi bila dua kuasa yang berlawanan ni, pembeli yang nak harga rendah dan penjual yang nak harga tinggi, akhirnya bertemu. Inilah dia titik pertemuan majlis yang kita panggil keseimbangan pasaran. Titik itu di mana keluk permintaan dan penawaran bersilang. Di sinilah harga pasaran terbentuk secara semula jadi. Dalam contoh ni, pada harga RM30, kuantiti yang pembeli mahu beli sama betul dengan kuantiti yang penjual mahu jual. Tak ada lebih, tak ada kurang, memang ngam-ngam. Tapi,
Macam mana kalau harga tak kena pada titik sempurna tu? Masa itulah kita akan ada ketidakseimbangan. Kalau harga terlalu rendah, bayangkan tiket konsert idola anda yang habis dijual dalam seminit. Itulah dia kekurangan bekalan. Kalau harga terlalu tinggi pula, fikirkan rak jualan murah yang penuh dengan baju yang tak laku-laku. Itulah lebihan stok. Jadi, poin penting kat sini ialah titik keseimbangan ni bukannya statik. Dia tak duduk diam je. Dia lebih macam termostat yang sentiasa adjust, sentiasa menyesuaikan diri dengan apa yang berlaku dalam dunia sebenar. Jom kita tengok apa jadi bila permintaan tiba-tiba naik. Mungkin satu produk tu jadi viral. Ingat tak kes kopi dalgona? Tiba-tiba semua orang nak buat. Keluk permintaan akan beralih ke kanan. Apa kesannya? Penjual pun sedar yang mereka boleh naikkan harga dan mereka akan hasilkan lebih banyak. Jadi, wujudlah satu titik keseimbangan baru dengan harga dan kuantiti yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau permintaan jatuh, katalah trend fidget spinner tu dah habis, keluk akan beralih ke ciri. Penjual akan sedar mereka kena turunkan harga kalau nak habiskan stok dan mereka akan kurangkan pengeluaran. Keseimbangan baru bermakna harga dan kuantiti yang dijual sama-sama menurun. Macam mana pula kalau tiba-tiba kos pengeluaran jadi lebih murah? Katalah ada teknologi baru yang buat proses pembuatan telefon pintar jadi lebih cekap. Syarikat sekarang boleh tawarkan lebih banyak telefon pada setiap tingkat harga. Keluk penawaran akan beralih ke kanan. Ini berita baik untuk kita sebagai pengguna sebab ia akan menyebabkan harga jadi lebih rendah dan lebih banyak pilihan di pasaran. Jadi, secara ringkasnya, harga yang anda nampak setiap hari itu bukanlah satu nombor yang tetap. Ia adalah hasil daripada satu tarian dinamik yang tak pernah berhenti antara apa yang pembeli mahu dan apa yang penjual tawarkan. Ia sentiasa bergerak, sentiasa mencari titik seimbang yang baharu. Jadi, lain kali bila anda nampak harga barang naik atau turun, cuba berhenti sekejap dan jadi detektif ekonomi. Cuba teka, adakah ini sebab perubahan dari sisi permintaan atau dari sisi penawaran. Bila anda dah faham tarian ni, anda sebenarnya dah ada satu alat yang sangat hebat untuk faham dunia di sekeliling anda.